pesakit cuma mengalami retak tulang. Kiranya pesakit tak ada komplikasi, boleh keluar ward lah untuk beberapa hari lagi. Okey, baik. Terima kasih, doktor. Sama. Kenapa selamatkan saya? Awak nyari semawat tadi. Nasib baik saya sempat bawa awak pergi hospital. Kenapa awak ketawa? Semua ni lawak betul. Dulu saingan saya ada segala-galanya. Tapi rupanya saya bertepuk sebelah tangan. Awak okey ke ni? Suami yang saya cintai curang dengan kawan baik saya sendiri. Lepas tu, dua-dua hina saya dalam live. Mama tu saya pun ikut mereka. Kalau saya tak setuju bercerai, mereka suruh saya ni undur diri. Jadi isteri kedua. Macam mana awak tanggung semua tu? Habis tu tadi tu awak... Doktor cakap dengan aku kau hanya letak tulang tangan je. Bukannya boleh buat mati pun. Tak nampak darah pun, segar je. Orang duit je masuk hospital. Yelah, manalah tahu kot-kot aku boleh claim insurans untuk kau. Tapi kan, bila aku tengok macam ni, Untuk pengetahuan kau, aku ni adalah orang yang akan buat kau tak dapat 1 sen pun duit pampasan tu. Kau datang untuk tu je kan tadi kau cakap? Sekarang aku rasa kau dah boleh keluar dah. sungguh yakin kau Jom Mami. Ya. Buang masa je kita kat sini Mami. Sorry tau. Saya pernah mawak.